Baik. Pam air ni ada masalah dia, bunyi dia bising ah. Kita cek tengok apa masalah ni. Bearing ke apa ke? Kita try on ya. Jadi kita dengar bunyi dia. Wih. Ini bukan bearing ni. Ini kapasitor. Kapasitor kita cuba buka ni. Tengok ni. Bila kita pusing ni, dia tak jam. Okey. Saya tukar ni kapasitor ni 8 UF 7 lah. Tahan yang betul ni. Kedua. Dia punya kapasitor ni rosak. Yang itu rosak? Yang hitam. Oh, saya dah ambil yang lama ni. Saya masuk dalam ni. Oh, masuk ni? Oh, tapi bunyi dia tu bunyi kuat. Cubalah, dia pun dah rosak ni. Betul. Dia beli spare part tu lah. Oh, yang hitam tu yang rosak tu. Okey, tadi dia tak pusing sebab kapasitor rosak. Kapasitor tu rosak. Sekarang yang bunyi kasar ni, ni dah bearing dah goncang. Jadi goncang. Kena betulkan bearing ni baru okey ni. Okey. Jadi masalah dia tak mau pusing pam ni disebabkan kapasitor dia dah lemah So saya tukar kapasitor. Dia boleh pusing lah. Dia okey jalan. Ada lagi satu masalah. Saya akan buat video lain lah. Kita nak tukar dia punya bearing. Sebab dia goncang dia bunyi kasar. Saya beli spare part dulu Panasonic ni. Bearing dia. Kita buat video yang lagi satu lah. Maknanya ini pam ni ada 2 video. Okey, itu saja. Bye bye. Terima kasih. Tak muat. Itu letak luar. Macam tu je. Dia tak boleh lama sebab tak ada air. Nanti pecah. Nanti kena bersih. Cantik lah. Tak ada bunyi ketot je. Boleh lah pakai ni. Tak ada masalah.